Aduh. Ida ni komen, dia kata apa boleh tak nak celok dulu bubur daging tu dalam sup dulu bagi panahan. Tak, Kak Ida cakap. Kak ni bagi tahu macam tu dalam komen ni. Okey. Sebenarnya bukan saya tak rendam, saya rendam. Tapi mengikut pada keadaan. Itu yang kau tengok tu gebok tu. Gebok tu yang di mana angkat sangat-sangat dia panas lagi. So kami tak masukkan dalam sup lah. Okey, yang ni kita dah angkat lama dah. So kita akan panaskan dia dulu. Kita akan masukkan dalam periuk. Gebok SL ni dia harga dia RM55. Dengan portion RM55 ni kita akan bagi dua combo ni. Satu dan yang ni dua. Tu lekang elok. Ada lekang elok dah. Okay, kita masukkan dalam kosuk ni. Bismillah. RM55 lah. Hampa try komen berbaloi ke tak berbaloi. Pak keting tu dia keting. Tu kita tengok ni. Saya tarik tengok tu. Tu putih. Okey, yang ni 120 gram. Oh, 120 gram. Macam mana hampa order hari ni, esok lusa tulak pun dapat macam ni jugalah. Okey, sok keting. Aduh. Tu pula bukan rezeki saya. Bukan rezeki saya, masya-Allah. Kita bawa bawah sate. Okey, sate. Apa lebih? 130. Ni lebih sikit lah. Allahu Akbar, tak ada rezeki saya. Tumpah habis lah. Okay, masya-Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia penuh mangkuk. Panas. Masya-Allah, tabarakallah. Tiga yang mana nak main? Nak makan sup sekok lembu main barang. Supnya rare kan. Datang ke TKP Sup 88. 10 pagi 10 malam hari Khamis kita cuti. Kasihan puai yang tak sampai.